Pernah dengar pasal e-invoice? Jom saya terangkan 3 langkah dengan mudah. Langkah pertama, kedai buat e-invoice. Pertama, kedai akan buat e-invoice dalam sistem apabila pelanggan membeli barang ataupun perkhidmatan. Lalu dimuatkan naik di aplikasi My Invoice ataupun API untuk pengesahan LHDN. Semua dilakukan secara digital. Langkah kedua pula, LHDN akan semak e-invoice. Seterusnya, LHDN akan semak e-invoice untuk memastikan maklumat yang diberikan adalah betul dan sah. Langkah ketiga, pelanggan akan terima e-invoice. Akhir sekali, selepas e-invoice disahkan, pelanggan akan menerimanya secara digital, tiada lagi risi kertas. Semuanya lebih mudah dan selamat. Jadi, itulah cara e-invoice berfungsi. Senang, cepat dan patuh kepada peraturan. Dah bersedia untuk e-invoice? Jom lakukan sekarang. So, anda suka dengan video tadi? Jangan lupa like, share dan follow kami di butang sini.